Inkues kematian Zara Khairina Mahathir, kesan darah dan bukti DNA. Selamat datang ke saluran Aku Studio. Pada hari ini, kami akan membawakan anda perkembangan terkini inkues kematian Zara Khairina Mahathir yang memasuki fasa baru dengan kemunculan bukti baru mengenai kesan darah dan profil DNA yang sepadan. Saksi pakar dari Jabatan Kimia Malaysia memberi keterangan penting mengenai bukti yang ditemui dalam kes ini. Mari kita saksikan perjalanan inkues ini yang semakin memaparkan pelbagai persoalan dan petunjuk yang mengarah kepada punca sebenar kematiannya. Pengenalan kes. Pada 16 Julai 2025, Zara Khairina Mahathir, seorang remaja berusia 13 tahun, ditemukan tidak sedarkan diri di dalam longkang di kawasan asrama SMKA Bin Datuk Mustafa, Papar. Meskipun laporan awal mendakwa bahawa Zara terjatuh dari tingkat 3 bangunan asrama, dakwaan bahawa mangsa dibuli hingga mengakibatkan kematiannya turut timbul. Inkues ini bertujuan menyiasat segala kemungkinan dan mencari punca sebenar kematiannya. Pengesahan bukti DNA. Pada 7 Oktober 2025, inkues ini memasuki fasa baharu apabila ahli kimia dari Jabatan Kimia Malaysia, Nur Aidora Saidun, tampil sebagai saksi ke-17. Dalam keterangannya, beliau mengesahkan bahawa kesan darah yang ditemukan pada beberapa helaian kertas yang bertulisan tangan milik Zara adalah sepadan dengan profil DNA remaja tersebut. Nur Aidora Saidun. Satu profil DNA perempuan telah diperoleh daripada kesan darah pada kertas WK15-9-A, Y8 dan Y1 serta kesan DNA surih pada buku WK13. Semua bukti ini berpadanan dengan profil DNA yang didapati daripada spesimen tulang yang bertanda Zara Khairina binti Mahathir. Menurut Nur Aidora Saidun, hasil analisis menunjukkan bahawa kesan darah yang terdapat pada kertas-kertas yang bertanda Y8 dan Y1 adalah milik Zara Khairina. Hal ini memberi gambaran bahawa kesan darah tersebut berasal daripada individu yang sama, iaitu Zara Khairina. Proses analisis dan penerimaan bukti. Sebagai saksi utama dalam kes ini, Nur Aidora juga menerangkan bahawa beliau menerima 37 barang kes pada 11 Ogos 2025, termasuk pakaian, barangan peribadi, buku, helaian kertas serta beberapa spesimen seperti tulang dan